Kenapa labu bagus untuk kencing manis? Nabi Muhammad SAW sendiri suka makan labu. Ramai orang tak tahu, labu ni bukan saja makanan sunnah, tapi juga ada khasiat yang boleh bantu kawal gula dalam darah untuk pesakit kencing manis. Dalam satu hadis, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah cerita, aku melihat Rasulullah SAW mencari-cari labu di dalam hidangan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maknanya Nabi Muhammad SAW sendiri suka makan labu. Dalam kajian moden, labu terbukti ada khasiat yang luar biasa, terutama untuk pesakit kencing manis. Labu mengandungi serat yang tinggi yang boleh bantu melambatkan penyerapan gula dalam darah. Maksudnya, gula tak naik mendadak lepas makan, jadi lebih stabil untuk pesakit kencing manis. Selain tu, labu juga ada sebatian semula jadi yang boleh tingkatkan sensitiviti insulin. Bila insulin badan lebih peka, gula dalam darah boleh diproses dengan lebih baik. Sebab tu labu ni bagus sebagai makanan sunnah dan juga makanan sihat. Tapi nak harapkan makanan sunnah saja pun tak cukup. Sebab tu ramai pesakit kencing manis cari ikhtiar tambahan. Salah satu herba yang terbukti dalam kajian Universiti Putra Malaysia UPM ialah akar legi. Kajian mendapati akar legi mengandungi bahan aktif yang bantu stabilkan gula dalam darah secara semula jadi dan kurangkan risiko komplikasi akibat kencing manis. Sekarang, akar legi dah ada dalam bentuk yang lebih mudah untuk diambil setiap hari. Kapsul aman. Satu botol ada 30 biji kapsul. Cukup untuk sebulan kalau ambil satu sehari. Nak cuba dulu? Ada juga set trial untuk seminggu. Aku bukan nak menjual, cuma nak share. Kalau korang tak nak cuba pun tak apa. Tapi sekarang tengah ada promo Ramadan. 4 botol RM160 sahaja. Kalau nak cuba dulu pun boleh. Set trial 10 biji cuma RM29. Kencing manis ni pembunuh dalam senyap. Jangan tunggu sampai terlambat. Klik part 2 sekarang untuk dapatkan kapsul aman.